Yang buat saya cakap, okay, this is the title. Sebab balik rumah je, saya cari ASL, American Sign Language, badak, which is rhinoceros. Apa ASL dia? Ini. And saya cakap, oh, that's nice. Kalau you nak tanya, you dah tengok filem tu? So dalam in one action ni, you dah tahu filem apa. So bila I tengok tu, I rasa, oh, this is a good marketing gimmick. Filem pada saya ialah satu cara untuk kita berbual. It's a conversation. TV jarang kita dapat buat gitu. Kalau filem kita dapat berbual. Bila kita tunjuk badak, kita having a conversation sekarang ni pasal satu filem. For me, bila I tengok macam Iron Man for example kan, orang berbual pasal action semua kan, tapi pada saya the story about a man without a heart, that emotional story tu yang paling tangkap diri saya. The idea of macam yang berbual itu hari pasal Doctor Strange, Multiverse of Madness kan. But for me, all the VFX semua boring. But for me, the emotion is like Doctor Strange. Dalam every universe, dia keseorangan. That tema tu is like, wah, tersirat lah. Tersirat, wah, sakit. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sangat bertuah kerana kita berada dalam segmen Bisik Layar. Ya, kali terakhir kita mengadakan sesi Bisik Layar ni pada beberapa bulan lepas untuk filem Abah Saya Uncle Mike. Dan kali ini kita tak nak lengahkan masa. Saya ingin menjemputlah menu-menu ramah, membual borak santai lah dengan pengarah kita, filem Badak. Untuk maklum semua, filem Badak baru saja membuat tayangan gala dan juga special screening kan? Betul. Semalam dan juga beberapa hari lepas di Mid Valley Mega Mall. So, saya perkenalkan diri, saya Eri dan saya Muhammad Naim dan saya Hazim. So kami daripada tim Xavier Naka dan daripada seorang lagi daripada Terjah Panggung. So kita tak nak berbicara panjang, kita just terus kepada soalan. Kita ada 2 segmen. Segmen pertama pasal badak. 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 Rhinoceros badak. Badak. Okey, yang kedua kita berbicara tentang diri abang, diri Raihan sebagai pengarah. Dunia pengarah. Okey. So kita tak nak lengahkan masa, kita nak tanya Raihan lah. Boleh perkenalkan diri dulu tak? Sebab saya rasa dekat Malaysia belum mengenali sepenuhnya siapa Raihan yang sebenar. Sebab untuk maklum semua, Raihan adalah pengarah filem Badak dan beliau merupakan pengarah berasal daripada Singapura kan? So boleh terangkan dulu? Boleh. Nama saya Raihan Halim. Saya pengarah dan penulis dari Singapura. Filem pertama saya di Malaysia ialah La Luna. Dan filem Badak ialah filem kedua saya. So saya memang very excited untuk bekerja di Malaysia dan di sini dengan kamu. Thank you so much lah. Tapi kenapa pilih Malaysia kalau bukan Thailand? Kenapa bukan Thailand? Sebab DNA saya ada di Malaysia. Macam arwah datuk saya dari Alor Gajah. So dari kecil lagi saya dah memang buat a lot of travelling naik Malaysia ke Melaka ke KL. So dah jatuh cinta. So my DNA is here. So I tak tahu I boleh buat tak filem di Thailand ke di mana, sebab saya nak buat cerita tentang orang Melayu. Itu yang paling penting bagi saya. Sebab kita ada banyak Chinese filmmaker, Taiwanese filmmaker, Malay filmmaker memang ada, tapi saya belum tahu, suara saya belum didengar lagi. And saya rasa suara saya tergantung dengan masyarakat Melayu. So that's why saya hendak membuat filem tentang orang Melayu dulu. Tapi kenapa Badak? Kenapa Badak? Okey, Badak. Orang selalu tanya kenapa cerita Badak ni. Sebab saya tak pandai luahkan feeling saya. Saya memang simpan, saya terpendam. Apa feelingnya kalau marah ke sedih. Lagi-lagi sedih. Kalau sedih kan, saya tak akan bilang orang. Kalau sedih, saya selalu marah. Sebab saya tak tahu macam mana nak rasa sedih ni. So bila arwah datuk saya meninggal pun kan, saya tak nangis. Saya tak tahu macam mana nak luahkan the feeling tau. Sebab tak tahulah kenapa. So bila saya fikir macam saya nak buat cerita pasal orang seperti saya lah, macam autobiografi. Pada saya, setiap filem yang saya buat ialah satu autobiografi. It's a self-portraiture.
So kalau saya tengok Banting karakter watak utama dia hendak menjadi seorang ahli gusti, wrestler. She wants to achieve a dream. Dan bila saya buat filem itu, saya nak achieve my dream of being a filmmaker. So sama karakter dia. So bila saya buat La Luna, filem La Luna, karakter Sam, dia punya karakter betul-betul dia juggling dua dunia. Satu dunia di mana old school, old world sikit, yang lagi satu a bit more modern. Dan saya rasa at that time bila saya buat filem itu, saya memang straddling between the two worlds lah, dua dunia ni. Dan sekarang bila saya buat Badak pula, saya nak buat cerita tentang macam mana saya tak, memang susah untuk saya luahkan feeling saya. Pasal kalau you tengok filem Badak nanti, Badak tak tahu macam mana nak lepaskan dia punya feelings dia. Sampai at one point, the climactic moment lah, dia lepaskan, tapi it's violent lah. So saya rasa it's an autobiography at the end of the day. Saya. Disebabkan filem Badak ni rasanya bila tayang? 2 hari bulan. 2 hari bulan kan. So ramai lagi belum tonton. So kami takkan, disebabkan mungkin kita takkan cerita lebih terperinci lah. Maksudnya ada spoiler semua kan. So mungkin ada nak tanya apa? Kenapa berfikir untuk letak tajuk tu as Badak? Kenapa bukan Pekak? Bukan Pekak. Okay. Sebab Pekak, saya Azim Rahman ni dah buat filem Pekak. Betul, right? Okay. So tapi saya memang susah nak cari tajuk untuk filem. Saya ada banyak juga fikir apa kan. Of course the most obvious kan cakap Pekak Badak lah. Kan Pekak Badak. Tapi it's a bit macam tu on the nose. Tapi apa yang buat saya cakap okay, this is the title. Sebab balik rumah je saya cari ASL, American Sign Language, Badak, which is rhinoceros. Apa ASL dia? Ini. Saya cakap that's nice. Kalau you dah tanya, you dah tengok filem tu? So dalam satu in one action ni dia tahu filem apa. So bila I tengok tu, I rasa this is a good marketing gimmick. Kalau kita boleh buat semua orang buat macam gini, orang tahu the movie is Badak. So from that one symbol je lah. So I rasa bila I dapat tu, I tahu the title has to be Badak. Tapi masa kita bincang tadi berborak-borak, sebenarnya kita orang berborak dulu sebelum kita mesti research dulu. Kata Jalan Badak tu macam mana? Jalan Badak, okay. So bila kita dah dapat tahu, okay, 17 boleh ingat lagi, 17 hari bulan September kita dapat idea untuk filem ni, tapi belum ada tajuk lagi. So between then dengan 30 hari bulan Oktober, satu hari sebelum La Luna premiere, tak salah, mungkin tarikh dia saya belum dapat betul kan? Tapi kita sekali jalan jalan kaki di Pudu, nampak Jalan Badak. Saya ada gambar dia tau. Ada gambar dia, Jalan Badak. The moment saya nampak Jalan Badak, saya dah cakap, ini dah is a sign lah. Ini movie kita yang next. So itulah, saya rasa kadang-kadang ni Subhanahu Wa Ta'ala dia tunjukkan sign sikit tau, sikit-sikit. Bila kita buat La Luna dulu, pergi jalan dekat TTDI, satu restoran, La Luna nama kedai dia. So bila I nampak tu Badak, cakap So adakah itu turning point untuk buat satu cerita mengenai tentang orang yang pekak? Sebelum itu memang story dia dah memang pasal orang pekak dah. Tapi bila dah dapat tajuk dia Badak tu, bila saya nampak the sign, saya cakap okay, ini dia, kita kena ikut ala tuju ni, we have to go there. Tapi filem tu takkan terjadi tanpa penulisan orang kata skrip kan. So maknanya dapat inspirasi dekat mana sampai nak Raihan nak ambil filem berkisah tentang pekak? Sebab saya suka cerita pasal dua spektrum. Kalau you tengok Banting kan, seorang wanita yang berhijab hendak menjadi seorang ahli gusti. So bila you tengok La Luna, orang yang betul konservatif dan juga liberalism. Dua dunia. Dan pada saya, bila saya buat Badak, saya nak tahu apa dunia hip hop dengan dunia orang pekak ni. Lalu berbeza terus. Tetapi orang pekak, kalau dia nak dengar music, dia dengar hip hop. Sebab dia beat. Dan pada saya, bila saya fikirkan itu, saya fikir tentang experience dalam wayang. Orang cakap, kalau nak tengok wayang mesti tengok blockbuster. Betul. Tapi saya rasa kita pergi tengok wayang bukan nakkan action ke, kita nak experience. Betul. Kita nak rasa. So bila saya fikirkan tu, kalau imagine kalau para penonton boleh duduk dalam satu teater tu, terus tak ada sound terus. Sebab kita dah used to dengan sound. Betul. Kalau you tarik tu semua, apa agaknya diorang rasa? Uncomfortable. Mesti uncomfortable. Satu babak, tak nak spoil lah, ada satu ada yang ada beberapa scene tu, kita tak ada suara tu, tak ada bunyi terus. Audience mesti macam,
And I nak dorang rasa. Sebab itu satu cara je untuk mereka experience life sebagai watak badak ni. So daripada perspektif untuk orang pekak, genre muzik lain macam rock ke heavy metal ke, memang diorang tak boleh nak experience? Boleh, tetapi hip hop yang paling strong sebab bass. So kalau you tengok Coldplay memang penuh dengan inklusif. Dia memang mahukan inclusivity. Mereka ada gunakan satu pack ni, awak tak lupa pernah so orang pekak bawa ni pack ni. So bila diorang main music boleh rasa diorang pakai the pack. I suka because technology is cool lah. Tapi untuk filem badak ni I ada fikir juga mungkin badak I rasa terlalu techy sangat. So I nak dia a bit more low tech. So itu pasal kita fikir okay, kita cuba style lain pula. So maknanya filem badak kita dah tahu daripada mana ideanya. Tapi kenapa masih lagi ambil Shahrizi Sam? Dan macam kata macam tak ada pelakon lain ke yang hebat dekat Malaysia ni ramai? Mungkin saya boleh tambah sikit soal tu. Adakah semasa menulis dah fikir okay, ini watak Shahrizi Sam, ini watak Aida? Sebelum tulis saya dah tahu Shahrizi Sam. Sebab saya tak puas kerja dengan Shahrizi Sam dengan La Luna ni. Sebab saya tengok bila orang berbual pasal Luna, orang berbual pasal tema-tema dia. Jarang orang berbual pasal watak-watak karakter dalam filem tu. Tapi pada saya jatuh cinta dengan watak Shahrizi Sam sebagai seorang bapa tunggal. I feel for that character. Tapi kita sebab La Luna is a very plot driven story. Kita jarang dapat stop untuk characterization. Kita just sebab banyak plot. Kita cut to Hisham punya plot dengan Nadia Nisa, dengan Sharifah Amani, Wana Fisu, Idil. Itu kita ada banyak plot. So jarang kita dapat stay dengan karakter tu. Bila I tengok tu karakter, I cakap I think ada lagi cerita yang boleh buat pasal this single father lah. So dari mulanya I memang nak tahu, memang nak Shahrizi Sam. Nombor 2, Shahrizi Sam dia dedicated lah. Saya tak tahu berapa banyak lagi pelakon di Malaysia, Singapura yang mungkin berani dedicate diri diorang untuk watak ni. Sebab Shahrizi Sam, I pun bilang dia Sam, dia yang paling unik pada dia suara dia tau. Dia punya suara trademark. Shahrizi Sam punya suara memang ada satu style sikit. So bila I jumpa dia, cakap dia, I nak buat ni filem tentang seorang bapa lah, tapi I nak you tak boleh gunakan your most powerful tool, your suara. Okay. Imagine sebab Shahrizi Sam I tahu dia suka ad-lib lah. You try ad-lib sebagai seorang pekak, tak boleh ad-lib. Dia kena disiplin. So I tahu bila dia dapat tahu these things, dia challenge, dia feel a challenge. I boleh nampak dengan mata dia, this is a challenging part. Itu pasal I nak buat dengan dia. Sebab for me, kita sebagai pengarah kan, kita dedicate diri kita setahun lebih untuk menulis, mengarah, menyunting filem tu kan. We dedicate 1 tahun, berair mata, titik peluh semua kan. I mahukan my pelakon go through the same thing juga. Sebab ini experience filmmaking ni pada saya lah memang it's a privilege. Tahu, I bukan buat ni sahaja untuk kerja, tapi sebab I betul cintakan apa yang I really sayang ni, and I want a partner macam gitu juga lah. And Shahrizi Sam is one. Tapi macam mana boleh meyakinkan Shahrizi Sam berubah daripada badan yang kurus lah, orang kata tough kan, kepada yang gendut juga. Gendut lah, ya kan. Sebab dia degil. Sam degil lah, Sam. Dia cakap dia tak degil. Sebab dia ada bila kita sebab tu kita start filming tahun lepas bulan September. Bulan Disember dia ada satu lagi watak di mana dia sebab tu kurus. So dia cakap saya, aku nak pakai rambut panjang macam mullet, you know. Tapi kurus. Dia cakap watak badak ni macam dia macam tough, gemuk. You know, so it's like I think kena kurus. So I bilang dia backstory. I say, kalau orang watak badak ni dari kecil, I rasa dia dah memang tough sebab dia kena banyak lawan. Dia fighter. Dia kalau orang bully dia bantai balik. So I rasa that's the character. So bila Sam fikir, betul. Panggil waiter, 4 cheese pizza, aglio olio spaghetti seafood satu. Bungkus. Balik. 2 minggu lepas tu kita jumpa balik sama restoran. Dia punya pants lah, stretchy pants, macam Jack Black sikit. Dia makan ice cream, Godiva. Dah tahu dah, dia dah start. Tapi bila Harihan cakap macam tu,
penggambaran start dengan badan dia macam tu. Tapi kita tengok dalam filem tu ada badan yang kurus. Kurus. So kita ada fikir juga gitu. I cakap ni I nak the karakter memang besar. So bila kita tengah shooting tu, kita perlukan flashback. Betul. Kita perlukan flashback scene. So bila kita fikir, kalau flashback kita actually ada satu scene, deleted scene, spoiler, yang kita ada pelakon lain to play young Sam. Tapi demi feeling macam tak kena tau. Feeling ni tak kena. So bila kita tengah shooting tu, I berbual dengan my producer, I cakap, I think kita tunggu sehingga dia kurus. Biar dia kurus balik. Berapa lama masa? 5 bulan. 5 bulan lebih. So kita tunggu. So kita habis shoot, kita tunggu 5 bulan lebih. Naik KL balik, kita shoot Sam lagi. So mana tunggu tu maknanya ada editing proses tak So ada. bila kita edit tu, bila dalam 5 bulan tu kita edit, kita taruh temporary shot ke apa tu from lain movie ke apa, kita taruh, kasih kita dapat that feel, tunjuk producer yang lain semua. Bila kita sampai KL, satu hari tu, kita pick up shoot tu, shoot Sam dengan warna pisu, dah, that's it. So after 5 bulan tu just one day shoot. One day shoot dia. One day shoot. Tu berapa lama ambil masa untuk penggambaran filem ni dan juga pasca produksi? Penggambaran 20 hari, pasca produksi 8 bulan lebih. Ada sebab kan kenapa lama? Ya, sebab the way kita shoot ni, saya dengan badak lah at least sebab bila kita fikir pasal La Luna pun ada banyak planning juga. Kita tak cakap lah ada shortlist, tak ada storyboard, tapi ada shortlist Bila kita film badak ni kan, saya nak something real. Cara kita shoot ni pun tak ada banyak rehearsal. Apa yang kita cakap dengan Sam, you nak buat apa? Kita shoot. Aida, you nak buat apa? Kita shoot. Kita tak ada medium close up sini, wide shot sini, wide angle sini, tak ada. Kita shoot macam dokumentari. Style kita macam dokumentari. So bila kita shoot macam itu, problem dia ialah yang satu shot, Aida punya performance very good, tapi Sam punya belakang tak best. Kita shoot yang ini punya, alamak, Sam punya performance good, dia ni tak best. So kita kena cari masa lama sekali nak cari the best version of that scene. Di mana the character punya performance, the actor punya performance dan karakter betul-betul ngam. Itulah sebabnya. Aku semangat boleh pingsan. Tapi dalam tempoh 9 bulan ada buat penggambaran kembali sebab rasa ni tak puas hati ni. Tak puas hati satu scene aja, tak cukup. Bila satu scene kita producer kita cakap, filem ni pasal orang buat burger, tapi tak ada satu shot pun orang makan burger. Okay. Tak ada satu shot pun orang makan burger. Habis kita fikir, tak ada So kita cakap, since kita nak kena buat this pick up shoot ni semua, kita shoot satu scene lah, one shot je. Warna Visu makan burger. Dia makan macam mukbang dia. Dia ada minta tu. Yang ada close up. Close up, super close up dengan bawang semua kan. Ya, itulah. Kenapa burger? Kenapa burger? Singapura tak ada tak jual burger gitulah. Itulah fun fact kita orang pun baru tahu yang kat Singapura tak ada gerai gerai kan, warung burger tak ada. So selalunya kalau kita nak burger lah kan, kita kena pergi pasar malam. So kalau tak ada pasar malam, tak ada burger. So adakah itu salah satu sebab kenapa shoot dekat Malaysia? Tak, saya memang dah jatuh cinta dengan Kuala Lumpur. Bila kita shoot La Luna, kita shooting dekat Kuala Kangsar. Pasal produksi banyak kita buat di Kuala Lumpur. Music banyak sekali pun. Banyak sekali. So bila kita sehingga itu time bila sebelum kita shooting La Luna, saya selalu tinggal di KLCC atau Bukit Bintang ni area. So selalu saya suka jalan ke Bukit Tungku. Saya pergi Canny Hills. Shout out to Canny Hills. Right? Ini selalu pergi Bukit Tungku, pergi Canny Hills sana. Saya selalu jalan depan Kampung Baru. Saya rasa the vibe of Kampung Baru tu saya tak pernah nampak. Macam mana daripada KLCC kan ke Bukit Tungku, saya jalan di tourist attraction KLCC, terus Kampung Melayu, Kampung Baru, terus naik Chowkit, Sunway Putra Mall, terus lain another universe dekat atas sana. Dalam 7 km tau jalan dia. You nampak 4 different area yang saling berbeza, terlalu berbeza sangat. And I think itu yang paling unik pada saya about Kuala Lumpur yang mungkin kita tak ada di Singapura. Pasal lah. Okay, saya ada satu soalan. Okay, Kampung Baru ni
bagi kita orang Malaysia benda tu dah biasa. Dalam filem lokal pun dah banyak kampung baru. So apa Abang Raihan cuba bawakan kelainan kat kampung baru ni? Saya tak tahu. Saya tahu, okay, for me sebagai filmmaker, setiap filmmaker, kalau you berbual dengan Syafiq Yusof ke Abilash ke apa kan, mereka mempunyai perspektif mereka sendiri. Kan? Apa yang sebagai seorang filmmaker, kita mau tunjukkan dunia ni dari ruang mata kita sendiri. My perspective. So bila orang tanya apa yang special ni, I tunjuk apa yang I nampak. I nampak kampung satu side, rumah flat satu side, PKNS saya panggil. Rumah PKNS. Dekat sebelah dia, opposite, boleh nampak KLCC. Pada saya, that's unique. Okay, faham. Very unique. Lagi-lagi dengan tema the story. For me, the tema of the story sebab pasal dua orang. Father dengan daughter, itu pasal Twin Towers. Dua. Pasal dua ikan. So it's always dua. So bila kita nampak tu, saya cakap the theme of the story dah kat situ. So itu my perspective. So you all tak nampak tu, antara sekarang I bilang you all, baru you all dapat rasa kan. So that's my perspective lah. So pada saya memang ada banyak. You know, example baru tadi saya berbual dengan seorang ni, dia cakap KL gangster movie dah banyak dah Malaysia. Apa bezanya Blood Brothers dengan itu? Bezanya Abilash. Kan? Abilash dia yang memberikan perspektif yang berbeza. So saya harap dengan Kampung Baru dapat orang Malaysia ke, the whole world boleh dapat tahu Kampung Baru through my eyes. Okay, tapi kalau kita cakap dengan Saidi Sam, okay, kita habiskan Saidi Sam. Aida. Aida dua berlakon je. Dia berlakon Do dan juga Go dan Gincu 2. Betul. Macam mana boleh terpilih dia sebagai pelakon utama juga tu? Okay, memang susah nak cari watak Mira ni. Memang susah. Kerana saya dah tahu saya nak bekerja dengan Kak Ho Hon. Sebab saya dah pernah kerja dengan dia. Memang fall in love dengan dia. Dengan Syahid Sam, Wan Hafizu. Memang settle. Ni satu ni. Yang kau dalam sorry Setan nak pergi exercise. Okay. So bila for me, bila I fikir, I ada juga I stalk lah kan, lain-lain pelakon-pelakon semua. I tengok, wah, semua memang lawa, very very pretty girls, very very talented, super talented girls kan. Tapi mereka tak ada quality yang I pernah nampak di Kampung Baru. Ada certain uniqueness dengan the people yang I nampak in Kampung Baru. Ada satu uniqueness to it. So fikir-fikir balik, I tengok at that time ada tunjuk Do, Syafiq Kal produce kan, Indigo film. So I tengok the first 10 minutes, dia punya muka keluar. Cakap, ni siapa ni? Who's this girl? Dia ada that look, unique. Dia macam natural, tahu. So I fikir, I tanya, I stalk dia orang sikit, sekali nampak gambar dia dengan Nadia Nisa. Dan I tanya Nadia Nisa, Nadia, dia dah pernah kerja dengan this girl ke? Aida Amron ni. Dia cakap, you nak kerja dengan adik I? I said, adik? I was like, adik? Dia cakap, my adik lah. Dan I tengok, lah, memang adik dia. So jumpa dia lah. Saya jumpa dia, I berbual dengan dia. I at that time belum dapat tengok lagi Do. Sebab I betul-betul nak tengok Do. Sebab I nak tahu whether this girl boleh berlakon. Sebab the 10 minutes scene dia, 2 scene je. So tak dapat. Sekali bila saya tulis skrip tu, dah berbual dengan Aida 2-3 kali, Do keluar Netflix. I tengok, I tak tahu, this is it, Aida Amron. Maknanya dah meminati Aida tu sebelum tayang Sebelum. Dengan apa yang tayangan perdana saya panggil. 10 minutes yang ada kat YouTube. So adakah terus ambil ataupun casting dulu ke? Tak ada. Saya dengan filem ni saya tak ada buat casting. Sebab kalau saya tahu the person boleh berlakon, at least dengan previous drama, I selalu buat review dengan orang lain lah. I telefon Sharifah Amani, I berbual dengan Nadia Nisa. Then I tanya kawan-kawan yang lain, ni pernah kerja tak dengan ni, dengan itu. Habis I tanya, I think Mak Nani, Kak Fatih, Fatih Abu Bakar, ni pernah kerja tak dengan this girl Mira? Cakap, very good and everything. So the attitude, I dapat review dulu. So I tangkap ni semua review dulu, dan baru jumpa, berbual, tengok boleh kita boleh connect ke tak. Pada saya, kalau I tak boleh connect dengan seorang tu, I tak tahu I boleh kerja dengan orang tu ke tak. Itu lebih penting pada saya. Sebab karakter, lakonan semua, sebab I dah nampak, I tahu mungkin orang boleh buat. Tapi dengan Aida pun kita perlukan seorang acting coach. So kita ambil Ayam Farid, dia yang betul-betul drill Aida lah. Sebab kita tak tahu, kita tahu dia boleh berlakon, tapi tak tahu boleh sampai ke tahap yang kita mahukan tu. So kena push sikit. Tapi bila Raihan cakap tak tahu sampai ke tahap mana kan,
kami sebagai penonton sebenarnya teruja dengan nyanyian dia dekat filem ni. First, masa kita orang dekat gala hari tu, kita tanya Raihan, adakah itu suara Aida? Betul, memang suara Aida. Macam kita macam agak terkejut juga sebab tetapi banyak juga kerja untuk make sure yang dia suara dia memang fit for film lah. Bila sejujurnya bila kita filming tu suara dia tak hebat lah, actually quite teruk juga sebab tetapi apa yang kita tak boleh fake ialah emosi dia. Betul. Sebab emotion dia, kita nangis sebab dia punya feeling dia so strong walaupun dia punya suara tak kena ke apa kan, tapi dia punya reaction tu yang I tak boleh, no post production boleh tukar dapat. Itu tak boleh tak. Itu kita kena tangkap on set. Tapi I tahu walaupun suara dia tak best, kalau dia off key ke apa, kita boleh do that in post. Pasal post kita panjang. Kan sebab kita ada banyak post yang kena buat dengan lagu ni semua kan. So I'm very happy lah dengan apa yang kita dapat Mr. Megat daripada Sci-Fi Studio yang banyak tolong kita juga, Liaism, vocal coach untuk Aida yang banyak menolong kita bila kita record. So Alhamdulillah, I'm very happy. Tapi lirik semua tu daripada mana? Lirik lagu semua ditulis oleh Hakim Jahat. So memang dia special untuk filem ni? Yes, betul. Macam mana boleh Raihan boleh kata risik dia Hakim Jahat? Kita lupa yang kita pernah kerja bersama dulu 10 tahun lepas. Hakim dengan I, kita buat satu drama series di Singapura called Rempo. Dia yang menulis lagu tu. Kita lupa yang dia tulis lagu tu. So bila kita jumpa dia balik, kita teringat balik, kita imbas balik, flashback sikit, and kita cakap mungkin this is the right time to kerja lagi lah. And Hakim dia pada saya lah, dia seorang poet. Dia memang poetry dia nombor satu. Dia hip hop poetry. So bila dia tulis lagu tu pun susah juga tu, lama tu nak dapat lagu. Trivia lagu terakhir tu kan, kita dapat 2 hari sebelum kita shoot. Sebab dia bukan flip, yang badak. Badak. Sebab dia Hakim belum dapat tangkap that feeling. So kita pun tengah termengar-mengar, bila ni lagu nak sampai. Tapi bila dia sampai, booms. Ya. Itulah masa kita orang menonton tu, Hazim tanya, lagu apa ni? Dia tengah mencari. Tak jumpa. Mencari ke Spotify? Tak ada belum. Tapi soon insyaAllah. Belum lagi ya? Bila? Sekejap lah. Total ada berapa lagu? Semua sekali original lagu ada 6. Semua sekali. Banyak. 6 lagu. Satu Flip, Food Truck, Kampung Baru, Badak, Seimbang Rasa dengan Mira-Mira. 6. Banyak juga lah. Ada satu, boleh, dia bukan spoiler, ada satu cameo. Dalam trailer kan? Dalam trailer dia ada kan? Dia ada kan? Adakah itu memang disengajakan ke? Mr. J Yes. Mr. President kita. Okay. Saya memang tulis the karakter untuk Joe. Tapi susah nak dapat Joe. Joe ni macam Ronin. Dia macam ninja lah. Kalau I dengar cerita lah, orang cakap bila dia masuk studio kan, dia tak keluar. So nak cari susah. Dia masuk gua dan betapa kan. Susah nak cari. Susah betul nak cari. Kita tukar nama dia. So it's not Joe. Kita tukar apa nama lah. Tapi Sam dah terbaca Joe. Cakap ini movie mesti ada Joe. Dia cakap I tak boleh tangkap Joe. Cakap tak apa, I try. Sam call, Joe turun. Itu pun cepat. I think kita shoot berapa jam? Sejam 2 jam. Sebab scene dia pun ada dalam 2 3 je. Ya, tapi the presence very important lah. Sebab I think kalau ada Joe tu, dia punya prestige the film pasal hip hop tu naik lah sikit. Tapi itulah, kalau kita nak menterjemahkan filem ni, saya boleh katakan filem tu agak beruntun jiwa lah. Sebab kita dekat Malaysia ni banyak filem-filem yang orang kata air mata lah orang panggil kan. Tapi untuk kita nak lelaki nak mengalihkan air mata tu susah. So dia bergantung kepada macam mana pengarah tu ubah naratif filem tu supaya orang tu menangis. Dan pertama sekali sebenarnya masa saya tonton tu, saya tak letakkan harapan yang tinggi sebenarnya. Kita orang semua tak letak harapan tinggi sebab kita risau juga kan. So bila dah tonton, first saya kejar masa gala tu, saya cari pengarah dia. Sebab tanpa pengarah, filem tu takkan sempurna lah, takkan deliver. Saya tak setuju. Saya tanpa tim saya tak boleh. Tengah sejujurnya. Kita masuklah tim. Okey bang. Sebenarnya kita nak tentang Badak,
satu filem lah. Cuma saya nak tanya tentang diri Raihan sendiri. Memang minat filem-filem bentuk satira ke? Sebab kita tengok Banting Banting kan? Banting Gusti Perempuan. Laluna ayalah pakaian. Tu kan. Dan cuma Badak ni lain sikit lah saya nampak. So memang suka. Saya tak rasa I think kalau nak cakap seorang pengarah yang memang banyak mempengaruhi saya ialah Bong Joon-ho. Saya rasa dia tak pernah buat filem yang sama. Setiap filem berbeza. Daripada Parasite, Reason of Murder, The Host, semua berbeza. Saya hendak membuat filem yang that speaks to me lah at that time. Bila kalau saya dah tangkap tu rasa tu, dia tak boleh lepas. Macam apa Inception cakap, the most resilient parasite is an idea. Bila dia masuk, dia takkan keluar balik lah. So bila saya tak ada fikir saya nak buat filem macam gini lepasnya. Bila kita dah buat Laluna, saya rasa saya dah lepaskan apa feeling yang saya nak dengan filem itu. Saya tak tahu saya nak kembali ke dunia satira ke apa, tetapi Badak yang sampai dulu. Dan Badak lah yang saya filmkan. Ya. Tapi itulah kita tengok Badak dah lain sikit ke sebab terkesan dengan kritikan masyarakat tentang Laluna. Sejujurnya saya cakap sebelum Laluna keluar, kita dah ada idea untuk Badak. Seperti sekarang pun idea untuk filem yang lepas ni dah ada dah. Dah ada. Malaysia lah. Malaysia lah. Who knows? Ya, tapi dah ada sebab selalunya bila kita dah stuck kan, bila dah terlalu perangkap dalam satu filem tu, kita start flirting dengan idea yang baru lah. So memang selalunya macam gitu. So bila kita sekarang buat Laluna, going through the press conference, itulah di mana kita dapat idea untuk Badak. So tak ada, it's cliche. I tak bohong. Orang rasa mungkin saya buat filem Badak ni sebagai as a response to Laluna. Tak ada terus. Saya just feel I'm in a different place sajalah. Ada? So adakah lepas ni memang nak ambil Shahzi Sam lagi ke? Ataupun berfikir untuk cari aktor lain? Ada tak aktor lain yang Raihan tengok dekat Malaysia ni ada potensi? Banyak lah. Salah seorang? Banyak. Saya boleh bilang lah. Tak ada masalah. Dia bukannya ni. I memang mengarahkan I favorite memang Shafiq Kyle. Favorite. Okay. Favorite sangat sampai pergi ke Blood Brothers punya set 2 kali jumpa dia. Memang favorite. Saya I really suka Nadine Nassar. I think dia ada presence dan dia memang bijak. Baru 2 hari lepas jumpa Amelia Henderson. So and Ron Parari banyak banyak sangat pelakon kat Malaysia ni yang hebat-hebat. Tapi tak nak buat filem aksi. Filem aksi. Ke aksi sebagai mungkin. Ya. Tapi filem Badak lah filem ketiga yang Malaysia. Maksudnya Melayu. Ketiga lah. Ketiga kan. Sebelum ni lebih pada bahasa lain lah. Chinese kan. Ada sikit. Kenapa dah mula ke bahasa Melayu? Adakah sebab saya katakan, saya memang bila saya dalam film school dulu, saya suka tonton filem Ang Lee. Filem Ang Lee punya filem selalu filem Cina, filem Taiwan. Dan saya memang minat that kind of story. Tapi kawan saya cakap, kenapa you nak buat filem orang Cina? Kenapa tak buat filem orang Melayu? Tapi saya ni tak pandai melihat budaya kita, masyarakat kita in an interesting way. Saya tak pandai. Belum pandai lagi at that time. So tapi sekarang saya dah mula jatuh cinta dengan apa yang saya nampak di sekitaran saya. Bukan saja di Malaysia. Kalau bila saya pergi ke Bali ke mana, saya dah things yang saya suka sekarang ni dah berbeza dengan apa yang saya suka 10 tahun yang lepas. Saya lebih suka dengan human interest. Saya lebih suka dengan cerita-cerita masyarakat dan cari find the different ways lah to buat cerita macam ni. Okay, bila kita bercakap tentang penghasilan sebuah filem kan, sebenarnya ini Hazim sebenarnya videographer kami, dia editor lah. So saya tanya juga dengan dia, sebab saya dari segi teknikal saya kurang. So saya suruh dia tanya Raihan lah tentang dari segi apa, color grading. Sebab saya nampak filem Laluna kita nampak dia ala-ala orang kata Wes Anderson. Kalau macam filem Badak ni, color kena dengan tempat kampung baru tu. And then ada sikit sound effect yang buatkan watak Shahzi Sam tu tak rasa kosong. Betul. So apa resepinya?
Saya pun tak tahu apa rasmi. Yang saya tahu bila kita kat Kuala Kangsar tu kan, kita jatuh cinta. The moment kita masih ingat kita driving dari KL tu kan, ni Kuala Luna. The moment kita sampai Kuala Kangsar, kita nampak ada perbanjaran all the mountain kan. Kita wow. Nanti kita nak pergi set, producer saya semua suruh stop. Stop. Ambil gambar dulu. Sebab terlalu cantik. Kita tak pernah nampak kita kat Singapura. Ada benda ni semua kan. Nampak gunung, ada apa, langit, very nice. So bila kita nampak benda macam itu dari perspektif seorang tetamu di Malaysia, to us is unique lah. So untuk kita punya driver je ni, apa ni orang Singapura ni stop ni. Alright, kita nampak benda yang berbeza. So tapi yang bagusnya, walaupun DOP saya, director fotografi saya Singapura, Yan, colorist saya di Bangkok, Jai di Bangkok. So kita ada dua different perspektif. Yan sebagai seorang Singapura ditangkap itu, orang Bangkok dia nampak benda perspektif yang lain. So combine the two vision together, dapat benda yang unik lah. So untuk Badak pula, kita dari Singapura kita shoot it in a certain way. Bila kita sampai ke Bangkok, the colorist tanya macam mana, cakap Bangkok, color this movie like Bangkok. That's why saya nampak ada vibe Bangkok sikit dalam ada. Kita nak rasakan macam tu. Bila alhamdulillah bila dah buat lalu saya dapat ke Bangkok, saya dapat pergi ke Jakarta. So dapat nampak ada macam satu vocabulary yang sama antara Jakarta, Kuala Lumpur dan Bangkok. Dan saya rasa I like this word. Dia juga the hustle of Kuala Lumpur. So bila I rasa the hustle of Kuala Lumpur, the sound of Kuala Lumpur, I suka. I fall in love dengan the sound. I suka the idea yang I boleh jalan dekat the curve kan, I nampak orang buka food truck. I love that. I memang on diet all the time. So bila I tengok ni semua I geram sebab I'm like apa ayam goreng kunyit. Wah. Right. So macam kat Bukit Bintang, right? You tengok kat Bukit Bintang orang kerja kat pavilion, dia orang keluar, dia orang makan the food truck. Food is beautiful. Kita tak ada kat situ, kat Singapore. Tak ada. So that's why it's beautiful lah. Saya. Tapi itulah bila Raihan buat filem Melayu lah orang kata kan. Adakah Malaysia je tak nak Indonesia ke apa? Mungkin tapi Singapura itu sendiri saya ada juga fikir, ada plan juga untuk buat filem di Singapura lagi. Tapi sekarang ni again this the same thing lah, sebab dia macam belum puas lagi. Sebab dulu bila kita stay dekat Bukit Bintang itu saya fall in love dengan Kampung Baru. Sekarang kita dah banyak stay kat Damansara, lain pula filem. Dah lain. Again sama city tau, Kuala Lumpur, tapi beza dia. Betul. Habis bila kita buat tu, kita duduk kat SS2. SS2 lagi tak ada benda halal terus. Tapi pada saya is unik sebab saya tak pernah ke tempat di mana di Kuala Lumpur ni yang tak ada benda halal. Tiba-tiba it's a Chinese punya town, and to me it's beautiful lah, sebab saya rasa the idea perkauman semua kan, ada different orang berjalan kat brickfields, small Indian town, cantik lah. So I belum habis lagi luahkan my love for Kuala Lumpur lagi. Mungkin lagi satu movie, mungkin. Mungkin. Ada sana? Mungkin lepas ni boleh try pergi Kelang ke? Mungkin itu saya tak belum pandai lagi. Bila tanya Klang Valley tak faham sangat ni, sebab again lah, sebab turis kan. Sebab bila orang tanya you tinggal mana, bila orang tanya you tinggal mana, cakap dia tinggal Bangi ke apa I tanya, the first question I tanya, shopping mall mana yang paling dekat. I tak pandai tempat, I mungkin pandai shopping center. Dia cakap I Puchong, okay I tahu kat mana. The Curve I tahu kat mana, Mid Valley, Paradigm ni semua, sebab I memang suka mall ni orang. Tapi malam ni kita ada Badak ada roadshow ke apa? Ada roadshow, bukan roadshow tapi kita ada bawa burger truck kita, burger Badak kita punya truck ke Bangi untuk give away. Adakah itu burger yang sebenar dalam filem ke apa? Tak, lain. Fried chicken memang power. Power. Saya punya daya dah ke terlaut dah. Kalau korang pernah tahu yang viral tu Ahmad fried chicken. So malam ni dia start bergerak ke Bangi. Lepas tu esok Wirawati. Yang tu bersama pelakon malam ni pun sama. Tapi kita ada special guest, Ayawan ada turun sekali this time. First yang kita dah buat tak ada Wan Hafizu, tapi this time kita dah ada dia. Kecoh. Kita orang agak terkejut juga lah dengan watak Wan Hafizu sebagai abah tu. Sebiji watak orang tu. Memang, exactly. Kami tengok macam, ini bukan berlakon, ini memang betul-betul perangai. Betul. Sebab sejujurnya bila
bila kita pitch lah kan dengan producer-producer kita, saya nak Wan Hafizu. Dia cakap Wan Hafizu dah overexposed lah, dia ada buat filem apa Baran lah, dia ada buat Brothers, dia ada War on Terror, dia ada semua ni movie. Betul. Habis I sedih lah. So I nak try dengan explain dengan orang, tapi ni watak lain daripada lain. Sebab yang itu semua dia main jahat. Even for me, bila I buat La Luna tu, dia main jahat. Tapi bila I bekerja dengan dia buat La Luna tu, I dapat tahu the real Wan Hafizu. Dia memang cheeky, dia memang loud, dia memang komedik, tapi dia ada soul. Kita ada berbual pasal seorang pelakon Malaysia yang dah meninggal, yang dia kenal. And bila dia berbual pasal pelakon tu, arwah pelakon tu, saya boleh nampak the love yang dia ada untuk pelakon tu. So bila I tengok tu, cakap, wow, I tak pernah nampak this Wan Hafizu. I nak taruh this Wan Hafizu on the big screen. So berapa bajet filem Badak? Badak kalau salah saya around 3 juta RM. So juga walaupun berlaku dekat radius yang dekat Kampung Baru. Pelakon-pelakon, you kena fikir yang satunya yang nampak macam sikit. Kita ada 200 extra lah kan. 200 extra. Oh, yang dalam. So kalau you fikirkan 2-3 hari, tak berapa makanan nak kena provide ni semua. So it's still a big production. Saya perlukan budget yang betul, yang tepat. I tak nak department lain komplain ke apa, tak cukup duit ke apa ni semua kan. So kita perlukan this budget untuk make the best film pada saya. So alhamdulillah kita have very good producers, Clover, JSC, Act2. So alhamdulillah kita dapat the budget that we need. Kita dapat buat filem yang saya dapat merealisasikan. Sebab jarang kita dapat partners begitu. Untuk daripada segi bajet marketing, adakah menggunakan banyak untuk kita cuba cara yang berbeza sikit. So untuk kita, saya tahu berapa pentingnya berbual dengan Sam, berapa pentingnya online audience. Memang ada diorang kat situ. So kita make sure kita hit something like macam lebih, bukan si viral, at least go on the ground sikit. So roadshow, TikTok, online. Yeah. So kita tengok abang ambil pelakon-pelakon yang memang orang kata top A lah level kan. Pandangan Raihan tentang influencer semua ni, adakah ada terdetik untuk ambil diorang sebagai pelakon? Sebab kita selalu tanya pengarah-pengarah tentang persepsi mereka terhadap followers yang mempunyai ramai pengikut ni kan. So dia ambil untuk orang kata sebagai promosi juga untuk pengikut-pengikut mereka tonton filem. Pandangan? Pada saya tak mahu bekerja dengan seorang pelakon yang confusekan diri mereka dengan watak mereka. Saya tak suka bila saya berbual dengan seorang pelakon, you pakai baju ni. Dia cakap, tak cantik lah ni, I tak cantik nanti. Who cares? Your character yang tak cantik, bukan you. You are pelakon atau you are personality. Kalau Sam, kita kasih dia pakai baju ketat, dia suka. Dia cakap, I'm not Sam. I'm Badak. Idil, Wan Hafizu, semua sama. Bila Idil dia pakai tu baju, dia dah tak, bukan Idil Zuhri lagi. Dia Ustaz Fauzi. Sharifah Amani pun sama, dia pakai. So I nak kerja dengan pelakon, I nak kerja dengan collaborator, I tak nak bekerja dengan personality. Bila you datang, you cakap I kena pakai baju ni because of my sponsor. I was like, okay, alright. So kalau lagi-lagi you cakap, I tak boleh buat ni sebab naik followers ni tak suka. For me, I faham, I understand that, tapi you tak boleh bawa that to a set di mana kita mengkarya bersama, bila you mesti fikir, everybody yang datang set tu kan, Wan Hafizu, Sam, Aida ke apa kan. Sam dengan Aida, ni paling best. Sam, I cakap, Sam kita nak kena oil sikit kau bersinar muka dia. Kita taruh minyak kat muka dia kan. Dia suka. Dia suka. Because dia tengok cermin, I'm Badak. Ada minyak Minyak bro. Tak perasan. Berminyak. Kau spray minyak. Semua. Kalau dari segi influencer konteks untuk berlakon, pandangan tentang kritikan daripada movie reviewer, pandangan sangat for me lah kan. Saya respect sebab itu pendapat reviewer. Mungkin so everybody have opinion lah kan. Semua orang ada pendapat sendiri, right? So kalau you ada pendapat sendiri, saya ada pendapat diri saya sendiri. Tak semestinya you are right. Tahu? You mungkin yang ada orang cakap filem ni tentang liberalism. Saya tak bertujuan begitu.
So you ada pendapat you sendiri, I ada pendapat I sendiri. So kalau kita tak agree, tak apa. Sebab kita berbeza. Doesn't mean you're right though. Doesn't mean I'm right. Tapi kita boleh berbincang. Filem pada saya ialah satu cara untuk kita berbual. It's a conversation. TV jarang kita dapat buat gitu. Kalau filem kita dapat berbual. Orang bila kita tunjuk badak, kita having a conversation sekarang ni pasal satu filem. That's the whole point. Itu pada saya itulah power sebuah filem. Tapi macam ada setengah-setengah pengarah tu dia akan menyerang. Ada LOD. Pada setengah-setengah movie review ada kat Malaysia. Betul-betul. So jika seseorang tu menyerang filem, contoh bukan tak mestinya filem badak, filem La Luna sebelum ni kan. So adakah nak menyaman disebabkan orang? Tak adalah. Pada saya cakap itu mungkin saya kecil hati, mungkin saya sedih, mungkin saya marah, tapi itu pendapat awak. Saya tak boleh tukar pendapat awak. Kalau kita boleh duduk berbual, mungkin kita tak akan dapat we won't agree with anything. Tetapi I dapat tahu your perspective, you akan dapat tahu my perspective. Tak semestinya kita harus setuju. Sebab of course saya baca review-review yang La Luna ni semua kan. Saya respect. Saya tak pernah nampak pandangan dari sisi mereka. I have never seen that point of view before. So bila I baca diorang nampak sebegitu. But itu bukan tujuan saya. So pada saya it is a conversation. Just because I don't agree with you doesn't mean I hate you. And I hope saya rasa saya memang of course saya minta reviewers, it's not personal lah, sebab we are talking about art. Betul. Art, but different people, different perspective. Yang ada orang tengok Mona Lisa cakap tak cantik, yang ada cakap the most beautiful in the world. It's perspective lah kan. So it's literally pendapat. Okay, adakah kritikan daripada movie reviewers ni affect you and also the film regarding the numbers? The numbers in what sense? Like jumlah penonton yang datang untuk menonton akan menurun. Saya tak dapat kontrol tentang itu. Apa yang saya boleh buat, tim saya kita buat filem yang terbaik. Betul. Everything after that, sebelum kita, I masih ingat ni, bila kita buat La Luna dulu, kita buat the first script reading dulu, I cakap dengan semua pelakon, I cakap bila I tulis ni script kan, this script is mine. Bila I jumpa you all, this script is yours. Bila you sampai premiere, the script belongs to the audience. Kita lepaskan. Apa yang akan terjadi, kita tak tahu. We can hope for the best, tapi kita mesti buat yang terbaik. Tapi abang sebagai pengarah kan, mesti nampak filem La Luna kamilah terbaik. Tapi di mana silapnya sehingga tayangan tu sangat sekejap? Saya rasa betul. Susah. Saya macam mana kita nak tarik penonton untuk tonton satu filem yang kata berlainan sikit? Ya, pasal untuk saya lah kan, 2 tahun dah berlalu ni, saya dapat perspektif yang berbeza sikit. Kan, kalaulah saya tahu at that time filem La Luna ni penuh dengan kontroversi dulu kan, mungkin saya akan gunakan kontroversi itu sebagai marketing tool. Mungkin kan, tapi kita tak sempat. Sebab La Luna tu yang bila kita buat, kita nak buat cerita yang kita really we feel very passionate about lah kan. Kita tak sangka setujunya yang akan dapat reaksi sebegitu. So bila keluar wayang, tak ada orang tengok, orang tarik, kita faham sebab it's not making money lah. It's a business at the end of the day. Tapi sedih, of course, definitely sedih. Saya ingat dapat telefon call daripada producer saya cakap, it crash and burn, so kita kena hope for the best. Dan saya cakap, okay lah. Tapi untuk saya, setiap filem tu ada hikmahnya. Kalau tanpa La Luna, saya tak mungkin ke Netherlands, tak sampai ke Japan, Jakarta, China, US. La Luna menjadi official submission Singapura ke Oscar tahun ni. Tahun ni 2004. Kita tak dapat buat ini semua kalau tak ada filem La Luna. So saya tak ada menyesal ke apa. I will not change a thing pasal tu. Tapi saya sebagai penonton, saya memang saya akui cerita badak tu best. Tapi contoh jika berlaku kutipan yang rendah, adakah mematahkan semangat untuk filem lain? Mematahkan semangat, yes, sudah tentu. Tetapi kita tak boleh berhenti lah. Kita harus, we cannot stop. Kita harus just push on aja. We have to do our best.
you boleh pilih kalau chapter tu nak habiskan your chapter atau you gunakan chapter tu as a springboard untuk chapter yang lain. Sekarang chapter badak kita masih ongoing, belum tutup lagi. We can only do our best. Tapi chapter filem yang baru ni kita dah baru mau mulakan. Memang Raihan daripada kecil minat movie ke macam mana? Saya dah tu belajar tu dekat belajar movie ke memang bidang terjun? Mungkin boleh ceritakan sikit lah sebelum kita habis. Zaman kecil macam mana boleh masuk jadi sebagai director. Saya dari kecil memang suka movie lah. Tapi apa dulu? Zaman kita rasa tak kita walaupun berbeza sikit lah. Tapi dia tahu lah. Dululah kan Terminator ke 90s memang lah. Tapi filem yang buat saya hendak menjadi seorang filmmaker, percaya atau tidak, is Batman Forever. Val Kilmer. I tengok tu movie, I cakap, I nak buat Batman movie lah. Tapi filem aksi kan? Filem aksi. So I nak buat superhero movie, I nak buat Batman. Sampai sekarang belum buat filem Batman. So I memang nak buat filem Batman. So that's why I start belajar. So satu buku yang I pernah jumpa di MPH dulu, buku menulis script writing. Itulah menjadi satu guide untuk saya untuk mula menulis. Itu umur berapa masa tu? 14 tahun. Lagi 14 tahun. 40. Saya menulis skrip saya yang pertama bila saya berumur 15 tahun. Haprak tu. Skrip dia berterabur. Tak apa. Mancing kat sungai. Tapi itu saya memang minat lah. I'm really memang suka dengan movie. So saya belajar filmmaking di sebuah film school di Singapura. So filem pertama? Film pertama saya ialah Banting. Feature film ialah Banting. Sebelum itu short film saya tajuk dia Sunat. You boleh cari di YouTube. Sunat. Oh, itu di Singapura lah. Di Singapura, ya. Yang itu cerita tentang seorang budak yang melalui inilah sunat lah. So itulah filem pertama and first time saya buat cerita tentang orang Melayu. Sebab saya dapat melihat I have this distance kan daripada childhood saya tu, and saya rasa mungkin kelakar ni cerita. So itulah filem pertama saya yang tentang orang Melayu, and ever since tak never look back. Maknanya daripada tapi dari segi keluarga ada darah seni ke apa? Tak ada lah. Arwah datuk saya, bapa saya memang kasih saya tengok all these movies lah. Itu saja. So saya yang pertama, dan lepas tu adik saya menjadi seorang producer dia. So yang syarikat tu production Papahan Film. Papahan tu. Itu syarikat saya dan partner saya Edmund Lim. So kita tengok filem dah buat. Drama siri tak di Malaysia? Belum tahu lagi. Mungkin kita ada. Sebab pada saya kan, saya tak suka bila cakap Raihan is a filmmaker apa. I don't know. Pada saya Raihan is a storyteller. Saya tak kisah di filem ke, di TV ke, online ke. Saya rasa different mediums perlukan cerita yang berbeza. Ada story macam Breaking Bad ke, you tak boleh buat as a film, you kena buat as a TV series. Sebab you nak tengok the graduation of the main character tu. Dalam 5 tahun 5 seasons of Breaking Bad, you boleh nampak from a chemistry teacher to a godfather. You tak boleh buat itu on a film. Yang ada things pun you tak boleh buat film sebagai TV series, sebab it's too boring. So pada saya, whatever best story yang ada lah. So kita masih developing stories untuk buat di Malaysia for international audience. So sebenarnya Raihan suka filem dekat luar negara, filem genre apa? Sebab sehari tu borak nampak macam minat Marvel je. Memang minat. Sekarang memang mungkin tak lah kan. Sekarang ni macam kan. Tapi memang saya memang suka superhero seperti. Tapi tak, I love semua all kind of movies. DC or Marvel? DC or Marvel? Itu soalan yang selalu gaduh lah. Masih Marvel lah. Masih Marvel lah. Walaupun starting minat Batman Batman memang favourite lah. Tu memang susah nak lari. Even sekarang DC yang James Gunn yang daripada Marvel pun dah take over pun still tak boleh minat. It's not bad. I suka Superman. Tapi pada saya macam cakap macam Marvel kan, I tak boleh lupa. For me, bila I tengok macam Iron Man for example kan, orang berbual pasal action semua kan, tapi pada saya the story about a man without a heart, that emotional story tu yang paling tangkap diri saya. The idea of macam yang berbual itu hari pasal Doctor Strange, Multiverse of Madness kan. But for me, all the VFX semua boring. But for me, the emotion is like Doctor Strange. Dalam every universe, dia keseorangan.
That tema tu is like wah, Tersirat lah. tersirat, wah, sakit for me. Itu yang I think masterful untuk Marvel lah. So that's why mungkin saya masih jiwa saya masih dengan Marvel lagi. So selain pada filem superhero, ada filem-filem yang of course, memang dia jadi rujukan yang betul-betul sehingga ke hati. saya, for me, filem Angoya Happy Ramli, for sure. Sama macam Syafiq lah. So bila orang cakap saya, La Luna, I cakap, you tengok La Luna, you dapat tahu I rip off from P. Ramlee. You tengok Sharifah Amani dengan Syahizam punya role kan, is nampak sal Angoya Happy Ramli dengan Sarima in Tiga Abdul di sana. So in La Luna Encik Adik. Ambil inspirasi pula. Itu baru tahu. Lagi apa saya kebas lagi satu, Rumah Terbakar. Okay. Syarif Dol bakar rumah, gambar bujang lapuk. Habis P. Ramlee jumpa dia punya wallet dalam La Luna, jumpa Laika. Tak perasan. Mungkin saya betul sembunyikan all this many things lah. Sebenarnya bila cerita kita tahulah. Tapi badak tak ada lah. Badak ada. Of course. You kena tengok sendiri lah dulu. Ada. Kita orang dah tengok lah. Ada sikit-sikit. So bila I tulis skrip, I tengok filem P. Ramlee apa yang I boleh emulate sikit. Ada sikit-sikit. Tapi kalau Syafiq Yusof, dia nak mengarah filem Labu-Labi. Yang bermimpi-mimpi tu. Tapi dia kata tak ada siapa dia nak bagi kos lagi sebab kos tu lebih besar lah. Pada dia Labu-Labi. For me, Tiga Abdul. Tiga Abdul is one of my favourite P. Ramlee movies. Tolong kami. Boleh nangis power tu Tiga Abdul. Menarik. Cuma dari segi international, maknanya superhero je lah. Banyak any movie pada saya. Favorite movie saya, saya cakap tadi Ang Lee punya movie. Saya suka Quentin Tarantino, of course. Memang favorite. Spielberg punya movie memang suka. I mean every country ada genre yang I suka. Tapi sekarang orang dia minat filem yang Oscar tau. Faham kan? Filem Oscar dia macam tu sikit. Tak, saya jarang suka Oscar bait punya movie. Saya jarang suka. Ada yang saya suka macam like Parasite ke American Beauty, Schindler's List, ni semua saya memang suka. Tapi kebanyakan saya suka filem yang saya minat bila saya kecil-kecil dulu. It's the same kind of movie, popcorn movie. Mainstream movies lah. Dekat Malaysia tahun ni ada tengok filem yang menarik tak? Selain Blood Brothers. Selain Blood Brothers. Mesti jawab Blood Brothers. Blood Brothers tahun ni yang memberi saya kesan, saya suka, to a certain extent saya suka Magic Rompak. I think Adrian is a very good director. Saya enjoy. Sempat tonton kat Singapura ke Malaysia? Saya tengok Malaysia. Malaysia. Saya alhamdulillah dapat tengok 2 kali. Satu bila post production, satu dekat premiere. Saya suka, it's different lah and saya betul admire yang Adrian berani buat filem-filem yang baru gini. Tapi pada saya, my favourite lah Malaysian movie, Sheriff. Seri 2 akan datang. Sheriff is like favourite. Menarik jugalah sebab kalau kita tengok industri dekat Malaysia ni, nak kata besar tak besar, kecil je. Ya ke? Kecil. Nak kata kita tak boleh nak lawan Indonesia yang besar. Thailand, Singapura saya tak pastilah. Kita orang sebab Singapura kita jarang dengar kan. Selalunya artis Singapura dengan Malaysia ni dia macam pergi mari lah, macam Aziz semua tu. So kalau dari segi pandangan tentang industri filem tempatan di Malaysia ni, pandangan, I think it's in a very good place. Seriously, sebab saya rasa dengan sukses Blood Brothers ke Sheriff ni semua kan, ada juga filem-filem yang independent seperti Abang Adik ke apa semua. So saya nampak di dua dunia tau. Ada dunia mainstream, ada dunia yang a bit more indie. Alhamdulillah badak kita dapat straddle both sikit lah, sebab kita ada mainstream element. Tapi saya menginspirasi selalunya dengan filem-filem Cina Malaysia, Shuttle Life, Abang Adik, a few Journey lain. Journey lebih dengan La Luna. Dia feel lebih dengan La Luna. So I think alhamdulillah you all are doing, not just you all, kita semua, we are doing our best untuk give this industry a good run lah, sebab alhamdulillah it's a very good spot to be. Cuma kita dekat Malaysia, kita memang terikat dengan lembaga penapisan filem kan. Singapura macam mana? Sama. Adakah filem hantu semua kena potong? Ada juga sikit-sikit, tapi ada ada violence ke apa, ada potong-potong juga.
Tak boleh lari. Saya tak rasa di mana-mana pun mesti ada this problem juga. Amerika pun sama. Seperti se-liberal mereka masih ada juga. Masih ada, Ya. Sebab kita orang ingat macam dekat Malaysia ni banyak filem potong. Lebih kata ada satu filem tu yang Joko Anwar tu apa? Seksa kubur. Seksa kubur. Oh, Tajuk pun dipotong. Eh. Seksa sahaja. So kita nak tengok tahap potongan filem tu dekat Malaysia dengan Singapura adakah sama ke? Tak sebegitu. Tak sebegitu. Seksa kubur, tajuknya Seksa kubur di Singapura. Cuma itulah kalau kita tengok perspektif penonton dekat Malaysia ni suka untuk kita tengok. Ada setengah minat aksi, ada setengah minat komedi. Contohnya filem terbaru yang adalah satu filem tu Abah Sayang Kemat, menarik tapi tidak mendapat sambutan yang besar disebabkan oleh itu filem air mata sebenarnya. Sama juga dengan filem Badak. Cuma apa sebenarnya yang membuatkan penonton kena tengok filem Badak ni? Apa keistimewaan dia? Sebab yang kita tahu, kita sebenarnya tak sentuh pun lagi tentang bahasa isyarat semua tu kan. So apa sebenarnya yang bila orang cerita nak kena tengok cerita Badak? Okay, untuk kita harapan kita lah Badak ni mungkin menjadi satu film counter programming dengan filem-filem aksi yang dah keluar di Malaysia. Legasi Bomber, Clockman, Menjerumpak, filem-filem aksi ni kan. Mungkin mereka, para penonton mungkin mahu merasa have a different feeling dekat sinema nanti. Mungkin filem Badak ni boleh buat mereka rasa begitu. Pada saya, keunikan filem Badak ni ialah saya dah bilang orang, saya tak tahu macam mana nak buat orang nangis. Betul. Saya tahu buat diri saya menangis, itu je. So apa yang you tonton dalam filem tu, kalau you nangis, sebab I yang rasa sedih. Sebelum orang lain rasa sedih, saya kena rasa sedih dulu. Sebab saya tak tahu macam mana nak buat orang lain sedih. So for me, pada saya, filem ini satu experience. Kalau sebab semalam kita berbual dengan para penonton semua kan, cara Astro Sound and Vision, kita punya pasca produksi kita, post sound production sound kita, gunakan setiap magic trick yang diorang ada untuk memberi perspektif seorang yang pekak pada audience tu. Yang itu kita tidak boleh dapat di mana-mana kecuali di satu Pawagam. So kita mahukan para penonton ke Pawagam sebab itu saja caranya untuk mendapatkan experience sebagai seorang yang pekak. So insyaAllah, hopefully kita boleh dapat itu. Masa gala hari tu ada persatuan pekak So macam mana dia respon mereka? Alhamdulillah. Pada mereka saya faham ke? Mereka faham. Kita banyak berbual dengan mereka. Mereka apa yang you tonton semua, saya dah banyak berbual dengan diorang. Saya dah tanya, inikah feeling mereka, cara mereka diorang buka paip, tak tutup paip ni semua memang begitu. So cara mereka. Dan saya kenal, ada satu orang pengenalan saya dari Singapura, dia pekak, dia menjadi seorang inspirasi untuk Badak ni. Dia berbual dengan saya, cakap scene yang buat dia mula menangis, satu scene bila Sam sedang sembahyang baca doa. Okay. Dia nangis sebab dia cakap bila orang pekak, kita tak boleh berbual dengan sesiapa, satu orang je yang mereka boleh berbual dengan Allah. Pada saya pasal wow, deep ber. Saya cakap itu scene saja nak buat flashback ni scene je, tapi bila you feel that way, pasal lah pada saya filem tu, perspektif saya dengan perspektif dia berbeza. Pada saya ada satu scene tu sebab saya nak ke flashback. Pada dia is a scene pasal berbual dengan Allah. So for me it's different. So I memang happy lah dapat dengar cerita gitu. Salah? Okay, let's say kalau kutipan Badak tak memberansangkan, kalau kita pergi ke platform streaming macam Netflix, adakah dia akan memberi keuntungan juga? Yang itu saya tak faham sangat dengan sejujurnya. Mungkin as a producer punya question. Tetapi dengan Netflix ni kita dapat memberi audience a chance to catch it lah. Pada saya itu pun penting juga. Sebab kalau La Luna walaupun dia tidak mendapat box office yang memuaskan, tanpa Netflix satu dunia tak tahu pasal La Luna. Alhamdulillah, saya mungkin ni spoiler sikit. Alhamdulillah, insyaAllah tahun depan mungkin kita ada La Luna Theatre Show
di Singapura. Oh. Kalau tak ada Netflix, tak ada orang dapat tahu pasal filem tu, tak akan ada the show. So alhamdulillah lah. Tapi bila saya tengok abang punya karya kan, saya teringat dengan arwah Yasmin Ahmad. Betul, ya. Seperti macam filem Talenta semua. Ada juga. Ada, definitely. So pada saya kan, filem Yasmin Ahmad tak semuanya yang saya suka. Tetapi apa yang saya suka ialah feeling dia tu. Betul. Apa yang dia buat saya rasa bila saya tonton Sepet, Talent Time, apa yang saya buat dia rasa, saya nak catch that feeling. Pada saya nak tangkap feeling tu yang lebih susah daripada story-story dia. Dia pandai tangkap. Bila saya berbual dengan Kahu apa, dia berbual pasal arwah Ahmad Harami, dia cakap pasal feeling tu lah. Saya memang nak tangkap itu feeling. Saya harap dengan Badak pun dapat tangkap. Tapi dalam Badak tu semua Melayu, seorang je, Kahu je. Kenapa dia? Sebab saya memang suka kerja dengan Kahu. Saya bukan sebab Chinese DJ bukan lah. Tak ada. Saya tak fikir begitu lah. Macam like Tony ni semua kan. Saya cast dia pun sebab saya suka kerja dengan Tony. That's all. Itulah sebab kita tengok semua Melayu, tiba-tiba ada Kahu tiba-tiba. So kami ingat kan macam filem Yasmin Ahmad yang Kahu akan bercinta dengan banyak orang fikir yang ni love interest. Tapi betul. Saya tak rasa, I never see that way. Pada saya is a story about friendship je. Pada mereka. So orang tanya kenapa Kahu. Kahu kalau orang tahu kan, dia memang supportive. Dia really a supportive actor. Bila saya kerja dengan pelakon Singapura di Ralif ni, si Kahu work dengan dia selalu tolong. Saling menolong. Sama dengan Aida Amron juga. Bila Aida on set, Kahu akan tolong. So for me, that character memang suit dia lah. Itu pasal. Itu kan yang bila kami tengok kan, mula first impression nampak macam okay, dah start nak buat cinta pula dah. Macam mana pula dia nak, yelah berlainan bangsa kan. Tapi bila tengok scene last tu, itu kena tengok lah. Tapi okay, barulah faham kenapa benda tu berubah dari segi itulah. Cuma itulah bila kita tonton Badak, saya nampak dari segi orang kata pengolahan cerita naratif filem tu lebih kepada seorang yang orang kata, nak kata miskin juga lah kan. Memang naratif yang bawa macam tu yang memang pekak mestinya. Tak semestinya. Pada saya kan, kalau saya boleh buat cerita tu di sebuah kampung, boleh. Tapi saya memang just fall in love dengan tu lokasi tu lah. Tu PKNS tu saya tak boleh. Sampai sekarang saya fikir I belum dapat all the angles yang I suka dalam tempat tu. Tapi yang the other reason kenapa kat rumah PKNS tu, kerana Twin Tower. Itu satu tempat aja yang saya nampak. Wah, kalau ada rooftop shot memang cantik. Itu ke mana? Yang kat atas? Atas PKNS lah. Situ satu PKNS tu. Itu the only spot. Macam mana video tu? Itu drone lah. Drone. Ingat kan ada macam crane tinggi. Drone Tapi even drone pun kualiti dia. Kualiti power nampak ada drone. Ya, alhamdulillah. So pesanan abang lah kepada semua penonton untuk tonton ke filem Badak ni. For Badak akan dipawagam 2 bulan Oktober di Malaysia, 16 Oktober di Singapura. So cuba ke panggung, pecahkan panggung kalau boleh, tonton filem Badak, kerana saya rasa filem-filem Hollywood, filem-filem aksi ni memang ada tempat dia, tetapi kita pun masih ada ruang untuk membuat filem-filem yang berbeza sikit. Seperti Badak, Abah saya Uncle Mike ni semua. So kita harus support lah. So insyaAllah cuba kalau boleh support filem kita bangkit bersama. Okey, sebelum kita tutup tirai, di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya Naim, Hazim dan saya Eri. So kami ucapkan terima kasih kepada abang kerana sudi lah, Abang Rayhan kerana sudi datang. Sebenarnya kita pun terkejut tiba-tiba boleh datang ni. Last minute. Kita orang habis habis je tayangan gala tu, turun nak cakap ke tak, cakap tiba-tiba dapat. Terkejut lah, walaupun jadual agak padat. Malam ni pun ada show. Kami abang balik Ahad ni. Ahad saya. So tak datang lah. Ada, insyaAllah 1 bulan Oktober ke 2 bulan Oktober akan balik lagi. Untuk tayangan. Yes, betul. So terima kasih semua. So kita jumpa pada segmen akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.